Tuan-tuan dan puan, program Jelajah Ramadan merupakan antara program utama bahagian program radio RTM yang telah dilaksana secara konsisten setiap tahun sejak tahun 2012. Sepanjang tempoh itu, program ini bukan sekadar aktiviti tahunan, malah berkembang sebagai simbol komitmen berterusan RTM sebagai penyiar nasional yang mendekati masyarakat secara langsung. Saya difahamkan program ini telah mencatat sejarah apabila diiktiraf oleh Malaysia Book of Records sebagai program tanggungjawab sosial korporat CSR terpanjang paling lama di Malaysia, menerusi pelaksanaan 38 aktiviti di seluruh negara. Pengiktirafan ini bukan hanya satu pencapaian, malah membuktikan bahawa RTM berperanan lebih daripada sekadar penyampai berita dan hiburan. Bagi edisi yang ke-14 ini, Jelajah Ramadan 2026 melibatkan 15 buah kenderaan. Tadi saya difahamkan 20 buah kenderaan dan lebih 42 orang kru, termasuk juruhebah dan selebriti jemputan. Program ini akan menjelajah ke 30 lokasi terpilih di seluruh negara selama 20 hari, bermula 16 Februari hingga 8 Mac. Merangkumi zon utara, selatan, tengah, timur, Sabah dan Sarawak. Setinggi penghargaan kepada penaja utama Babas dan rakan-rakan penaja dan rakan-rakan strategik seperti Petron, Hotel Sri Malaysia, Unimap, Pendidikan dan Latihan Technical Vocational TVET Malaysia, Raja Perfume Himalaya, Jabatan Atom Malaysia, QSR Brands, Nestle, Aeon, TikTok dan rakan-rakan lain yang turut menyokong program ini. Baik, terima kasih.